Ini kambing. Itu ayam. Unagi ni pun boleh refill juga. Asyik. Untuk bulan Ramadan ni, dia special sikit. Yang makanan ala carte dia semua ni, ini adalah refillable untuk sempena bulan puasa saja. Banyak weh. Ini semua makanan dia kalau kira kos, mahal tau. Terutama dia punya unagi. Untuk buffet ni kau akan dapat yakiniku, shabu-shabu, kambing perap, ayam perap, yutan, lidah lembu lah, daging perap. Dia akan bagi unagi, scallop dan juga baby octopus. Kalau kau nak ambil satu pinggan dia saja pun boleh untuk unagi ni. Baby octopus, scallop dan juga salmon fin. Ini pun kau boleh refill juga. Sakura sparkling, nomu daga. Dan yang terakhir sekali aku sangat syorkan ambil samurai. Tiga air ni sparkling sangat-sangat sesuai bila kau makan buffet. Sebab dia akan potong kau punya rasa jelak. Tapi kalau kau nak minum juga susu-susu, sila ambil hazelnut coklat. So yang first ni akan buat Albiceras special sauce. Itu ada sos goma, yakiniku sauce, chili oil, spring onion chili chop, spring onion, garlic sauce, ketumbar. Siap sudah. Yang kedua kita akan buat signature recipe. Sama juga goma, garlic oil, dan terakhir yakiniku sauce. Sepatutnya pakai spicy tapi tak ada spicy, kita gantikan dengan yakiniku biasa. Siap sudah. Okay, biasalah kalau aku datang Samurai Yakiniku ni, kita akan tekam kambing dulu, okey. Barang mahal, ambil ni dulu. Untuk daging perap ni adalah yang sama juga, dia pakai black pepper sauce. Selagi ada ruang, dia sumbat semua. Untuk yakiniku, letak sini, okey. Selagi tak penuh, selagi tu kita letak. Sekejap je masak dia, guys. Kita bayarkan dia sebati dulu sos. Bagi aku daging perap tu lagi best daripada kambing perap. Sos ni sama macam ala sukiya punya. Kalau kau nak lagi pedas, lebihkan chili oil. Untuk baby octopus ni kau kena siap sekejap je tau. Tapi nak lagi best sebenarnya buat masak dengan ni lah, sup shabu-shabu. Yang ni lidah lembu. Kita ambil cotong. Cotong ni tak payah masak dah lama sebab dia dah masak kan dah, dia dah rebus. Gerak ni kambing ni. Untuk kambing ni kalau kau tak nak rasa liat, kau kena masak lama sikit bagi dia betul-betul garing. Baru dia tak liat. Bila kau masak dah lama, dia punya black pepper tu sorak ke dalam. Sedap coy. Rasa gila black pepper dia. Kita tambah kambing lagi, okey? Asyik. Kita risot lagi, dia punya daging dan juga kambing. Benda sama je perapan dia, tapi ni lagi meriah boy, dia punya colouring dia. Kalau kau masak kambing, kau kena letak sikit-sikit, nanti jadi macam ni, dia keluar api. Api ni disebabkan daging kambing ni. Kita masak sekejap-sekejap je salmon ni. Ni pun boleh refill tau. Untuk air dia akan bagi air putih tau. Ini pun boleh refillable. Ni unagi ni, silalah kau makan dengan nasi. Barulah sedap coy, nasi panas-panas. Ya ampun. Kau letak kat sini. Kau ambil. Kau makan pula dengan nasi. Sos kat sini sikit. Sini sikit. Salmon fin. Oh, memang sudah memang tu datang tu. Kau nak makan tak? Nak makan?
Untuk shabu-shabu ni kau tak payah masak dah lama tau. Dah celup macam tu je. Siap sudah. Celup sini. Untuk shabu-shabu ni, mereka bagi sup juga tau. Sedap. Bukan gila tu hazelnut coklat tu. Kalau kau datang sini, aku suruhkan silam by sparkling. Dia potong rasa jelak.